Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pagi yang ceria ini, pagi Selasa, dan mudah-mudahan saja hari ini merupakan hari yang baik, hari yang bahagia dan berkat untuk kita, insya-Allah. Pagi ini kita bersama dengan tetamu yang memang tidak asing lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin Haji Sakum. Selamat datang ke studio, Datuk. Terima kasih. Ya. Kita hari ini tidak lama lagi akan menyambut Hari Raya Korban, insya-Allah pada hari Sabtu, Datuk, ya. Jadi sempena dengan Hari Raya Korban ini, mungkin ada perkara yang ingin Datuk jelaskan kepada penonton-penonton yang mana ingin tahu tentang sejarah ataupun latar belakang korban itu sendiri. Silakan, Datuk. Terima kasih, Nasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Penonton yang beriman sekalian, pertama sekali kita syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana untuk tahun ini kita sampai pula ke Zulhijjah pada 23 hari bulan ni, iaitu hari Sabtu, iaitu salah satu daripada dua hari raya yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam. Dan kalau mengikut Islam, haji Aidil Adha ini atau Aidil Adha ini, hari raya haji yang kita sebut itu lebih besar daripada hari raya puasa. Kerana kalau kita nampak untuk waktu takbir itu sendiri panjang masanya berbanding dengan hari raya puasa hanya selepas maghrib sehinggalah semayang raya. Yang ini boleh berterusan sehingga hari tasyrik, iaitu hari yang hari ke-11, 12 dan 13, tiap-tiap lepas waktu solat semayang wajib. Jadi apa yang kita nak fahamkan sini ialah pada tahun ke-10. Ini sejarah sikit. Pada tahun ke-10 Hijrah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada lebih kurang 25 Zulqaidah. 25 Zulqaidah dia telah memulakan perjalanan daripada Madinah untuk pergi ke Makkahul Mukarramah bagi menunaikan ibadah haji. Dan mengikut sejarahnya lebih kurang pada 4 Zulhijjah. Artinya berapa hari itu? 25 hingga 4 Zulhijjah. Lebih kurang 9 hari. Dia sampai perjalanan sampai di sempadan Mekah itu. Dan pada waktu itu pengikut-pengikut yang mengerjakan haji dilaporkan dalam sejarah lebih kurang 90,000 orang. Itulah orang yang pergi haji kali pertama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan fardu haji sekali itu aja. Yang itu juga disebut Hajjatul Wida, haji akhir penghabisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada syariat dalam hari raya kurban ini ialah kurban itu sendiri. Berkorban, iaitu dengan menyembelih binatang-binatang yang telah ditentukan. Kita tidaklah teringin nak bercerita macam mana syarat dan sebagainya di sini. Tapi lebih kepada kalau kita melihat apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu tanggungjawab kepada pemimpin, maka kita dapat nampak bahawa terlalu banyak, seperti minggu sudah kita bercakap, terlalu banyak halangan-halangan yang terpaksa dilalui. Kali pertama Rasulullah yang tua sekali, ulang balik ni supaya kita ingat, iaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Setelah dia dimasukkan ke dalam syurga, dia telah dilarang untuk memakan buah khuldi, satu pohon di situ. Tetapi oleh kerana adanya suatu makhluk lain yang namanya iblis, yang diisytiharkan iblis, dan dia telah minta izin untuk nak meragukan manusia, maka dia telah berjaya meminta Adam makan buah khuldi dengan muslihat yang cukup halus dan sebagainya. Nabi Allah Adam telah dipengaruhi, dia menyerupai sebagai seorang tua, dia tahu Nabi Allah Adam ni kesian, emosi sikit orangnya misalnya, maka dia telah merupakan diri sebagai orang tua. Nabi Allah Adam terperangkap dengan tipu helah iblis, walaupun Nabi Adam tahu bahawa tak ada manusia lain sebelum itu. Dialah yang tua sekali, mana pula ada orang boleh tua daripada dia, kan? Tetapi dia dapat mempengaruhi. Nampak? Itu iblis ni tadi. Dalam Qabil dan Habil, anak dia pun sekali lagi iblis nampaknya berjaya juga. Tetapi dalam kes Nabi Allah Ibrahim,
family yang namanya Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Dan orang keempatnya ialah iblis yang cuba mengadu domba antara satu dengan lain supaya tidak melaksanakan perintah Allah untuk penyembelihan ini tadi. Ada juga gangguan. Oh, gangguan cukup banyak. Gangguan-gangguan awal manusia tu. Awal manusia. Ada gangguan. Ini gangguan dia, gangguan manusia. Tetapi dalam kes ini nampaknya dia gagal 100%. Gagal 100%. Inilah salah satu sejarah yang kita nampak bahawa kita kena faham bahawa perintah menyembelih anak merupakan suatu perintah yang kadang-kadang tak masuk akal kalau nak difikir dengan akal. Tetapi ta'abbudi, tanda kita ni hamba Allah, kita patuh kepada perintah Allah. Dan kita tahu bahawa Allah itu Maha Adil, Maha Bijaksana. Sebab itu apabila penyembelihan berlaku kerana sabarnya Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Hajar dengan Ismail ni diganti dengan kibas. Diganti dengan kibas. Maka saya berpendapat bahawa bermula daripada itu, penumpahan darah manusia sudah stop di situ, berhenti di situ. Jadi kalau nak menumpahkan darah ialah menumpahkan darah yang boleh memberi manfaat kepada manusia. Apa dia? Menumpahkan darah binatang. Dan binatang, dagingnya boleh dimakan oleh manusia. Itu maksudnya. Jadi pengorbanan yang berbentuk membunuh sesama manusia, apalagi Islam sama Islam, itu katanya dah tak boleh dibuat. Selepas dihentikan. Dah dihentikan. Sebab dalam dalam khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan bahawa darah orang Islam ni kena jaga, dihormati, tak boleh. Sebab itulah